Kalau kita main selalu 18 hole kan. Tapi bagi aku sebab macam rushing sikit lah. Nak kejar bola apa semua kan. Especially main dengan kau dengan Ed lah. Aku rasa macam korang nak rushing. Korang nak cepat. Satu belakang ada orang. Sebab kita slow. Ni kita still on field lagi. Comel bolanya. Combination pink dan kuning. Nice shot. Lawa je stinger. Woo. Baik tu. Wah. Bol. 90. 56. Oh, kau punya tu. Boleh masuk ke? Allah. Bol. Saya mengharapkan slice. Bang mana tu? Faham? Ni dah kenal swing dia. Aku marah dia. Adoy. Kau angkat badan bodoh. Tak tahu brand apa dulu kan. Dia roll lah jauh maksudnya. Dia ikut bukit kan. Sampai ke? Cuba. Kena congkir kan. Weh, ini kau nak tergantung bodoh. Abang panjang lagi. Oh boleh lagi ke? Kau mancing apa ni? Masuk longkang Ben. Kau jauh-jauh masuk longkang tak ada guna. Ada hasil. Oh, kau angkat badannya. Dia lalu jangan. Aduh. Kau tahu ni setup apa? Mana ni? Nampak trendline cun. Oh, Buat tangga ni cantik ni. oh. Follow the momentum. Follow the momentum. Dia break up full back entry. Break up full back entry. Tu memang orang panggil set up tangga. Tangga cantik nampak ni. Set up tangga, Tangga 2, tangga 3, tangga 4. Nanti petang-petang view cantik sini. Nombor 1. Aku ni spot kan. Aku under 70 macam tu. Kalau kau semua par, kau akan dapat ni. Kalau macam ni so 53 tambah 36 macam tu. 53 tambah 36, lepas tu tambah berapa yang kau tambah. Oh, dah tak ada lah. Nervous tu. Macam tunggu airport card dia tu. Cikgunya ni, tilik. So 49 tambah 53. Selesai sudah. Professional Golf Association of Malaysia. PGAM. Bawah tu view tu. Repeatable lah course ni. Low key. Selalu. Gedang kau? Oh. Ya. Kau tidak. Belakang aku sakit babi. Dia tangkap belakang tu. Yang tu ringan. Yang kau punya je berat. Bawa camping lah. Selesai sudah.